Tindakan pasangan songsang berkongsi gambar jodoh lebaran bukan sahaja mengundang kegusaran masyarakat tetapi juga mungkin dikenakan tindakan undang-undang. Kerajaan Negeri Melaka sedang menyiasat kes tular membabitkan dakwaan promosi lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT yang dikaitkan dengan sambutan Aidilfitri di Merlimau. Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata pihaknya telah menerima maklumat berhubung hantaran yang tular di media sosial. Beliau berkata siasatan akan dibuat terlebih dahulu termasuk mengenal pasti lokasi kejadian sekiranya benar berlaku. Menurutnya, siasatan turut melibatkan aspek perundangan bagi menentukan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pihak terlibat. Bagaimanapun beliau menegaskan tiada sebarang kesimpulan boleh dibuat selagi siasatan belum selesai. Terdahulu, tular hantaran memaparkan seorang individu berperwatakan wanita bersama seorang lelaki berpakaian sedondon dengan kapsion berkaitan jodoh lebaran. Perkongsian itu mengundang kecaman orang ramai yang mendakwa ia seolah-olah mempromosikan LGBT.